Bagi yang nak jual emas dalam account gap, boleh tekan button sell. Bila nak jual emas, akan dikenakan spread, iaitu susut nilai yang dikenakan sebanyak 6% hingga 9%. Harga yang tertera telah pun ditolak dengan spread. Kalau jual hari ini, 1 gram akan dapat RM544. Harga akan sentiasa diupdate. Boleh masukkan amount yang kita nak atau berapa gram yang kita nak jual. Nak jual 4 gram, 5 gram, total duit yang akan kita dapat boleh lihat di bahagian buyback amount. Kemudian di bahagian My Bank Account ni kena isi bank holder name mestilah sama dengan pemilik account gap itu. Di bahagian attachment boleh upload bank statement dan boleh request TAC. Kemudian tekan I agree dan tekan place buyback. Dalam 3 hari bekerja, duit akan masuk ke dalam akaun bank kita. Tetapi sekiranya Tuan Puan dah fizikalkan emas dan emas ada di tangan sendiri, boleh bawa saja emas ke branch terdekat untuk jual. Semoga bermanfaat.